Menteri Rohini yang sudah mari. Ni cerita kartun kau, cerita dongeng ni. Nak merobohkan kediaman haram dekat Hulu Langat tu, memerlukan pelanjaan peruntukan sebanyak RM600,000. Gila betul. Saya rasa puak-puak dia orang beg rumah tu tak sampai kos macam tu. Apa pula orang Selangor nak kena nanggung, nak kena bayar sampai RM600,000 pula. Sepatut dia punya owner tuan tanah tu lah yang kena dondo. Kalau macam tu lah punya raya amount RM600,000, tak payahlah roboh bangunan tu. Baik duit tu bagi ya penduduk-penduduk kat situ. Baik cari rumah-rumah penduduk kampung kat situ kan, bagi bantuan. Kok mana rumah yang roboh, atap dah berlubang, rumah dah sengit, pintu dah tak mau nak tutup bunyi tu kan. Bagi bantuan. RM600,000 berapa banyak penduduk dapat faedah itu. Patutlah A sampai Z biar tuan tanah tu yang settle. Kan, kojo kerajaan negeri, kojo PBT, apa kojo? Bagi saman, bagi dondo. Itu kojo, ini tak. Kerajaan negeri nak keluarkan pula modal RM600,000. Nak selesaikan masalah orang. Tapi polik juga. Bondo tu orang tu dah baik rumah sampai 3 tingkat. Nasib baik tau baik menara kan. Tahu-tahu dah siap yang menara dekat sungai, topi sungai tu kan. Dah jadi penempatan. Takkanlah tak ada yang tahu. Tapi tu kan ngabarkan pula. Kalau tangkap kan nak kena pula tanggung kos pemakanan dalam lokap tu, dalam penjara tu. RM90 sehari. Ya betul tuan. Sampai RM90. Saya rasa kan kementerian punya program kau kalau pergi luar kan, dia orang pun tak dapat peruntukan tinggi macam tu. Betul, pergi tanya dia orang ni kalau mana-mana pejabat tu kan, baik program main bola kau kat luar pun paling kurang pun makan tengah hari RM15. Pagi tu RM20. Tengoklah macam mana. Takkan sampai RM90 dah. Buat mesin dia orang catering, faham tak? Saya rasa kan mana-mana pusat tahanan yang makan dalam tu pun bukannya makan spaghetti, aglio olio, apa lagi? Masak gulai lomak, cili api. Tak ada, makanan simple lah. Pagi roti, tengah hari tu kan nasi putih, ikan goreng, malam tengoklah macam mana. Itu ya tak ada nak makan pizza, Domino's, tak ada dah. Tangkap salah, tak tangkap salah. Betul tak? Kalau tangkap kan nak kena nanggung pula sehari RM90. Dia sebenarnya tuan saudari orang saya ngabarkan. Sebenarnya dia orang datang negara kita ni nak bekerja, tapi kena kencing dengan majikan kau, dengan ejen. Cuba tuan sendiri pemudahkan urusan permit dia orang ni. Betul, kalau dia orang sebenarnya nak bekerja, bila permit tu ada, saya rasa mana-mana majikan dalam Malaysia ni boleh ambil dia orang sebagai bekerja. Mudahkan urusan permit, murah sikit bayaran tu. Ini tak nak bayar ambil warga asing, bapak mahal betul tak? Mudahkan, bolehlah majikan dalam Malaysia ni ambil mana-mana warga asing yang ada ni. Tak ada lah dia orang melia dalam Malaysia ni. Bukan RM600,000 tu datang. Baby, Ya. saya pun duduk kat Kajang. Kajang duduk kat mana? Kajang duduk kat mana? Itu dekat Prima Sarjana. Prima Sarjana. Okey, Kalau baik. senang datanglah. Okey, baik. Biasa. Saya Prima Sarjana tu pun memang saya biasa masuk lah. Semalam pun saya ada program dekat Prima Sarjana. Oh, mantap. Okey, baik. Pasal isu flat orang hira tu. Okey. Saya ada tengok video YB pagi tadi. Okey. Mungkin YB boleh bagi pencerahan mereka. Apa isu tu dah macam mana dia punya status sekarang? Okey, semalam saya dihubungi oleh Datuk Ketua Kampung lah, Tok Karen. Tok Karen ni Datuk Ketua Kampung di Kampung Baru Sungai Makau tu. Dia hubungi saya, dia beritahu bahawa anak tuan tanah maklumkan bahawa proses perobohan, maksudnya tuan tanah sendiri yang ambil inisiatif untuk robohkan rumah tersebut. Dan masa yang diperlukan, yang ini anak tuan tanah sebut kepada Tok Karen tu, dia perlukan masa 2 minggu untuk proses merobohkan struktur rumah di atas tanah milik bapak dia tu. Jadi dia minta 2 minggu. 2 minggu ni bukan saya yang minta. 2 minggu ni yang minta adalah anak kepada tuan tanah. Ya, proses perobohan dah dilakukan semalam. Cuma saya ingatkan kepada Tok Karen, kena nasihatkan kepada anak tuan tanah ni. Maksudnya dia roboh tu daripada segi aspek keselamatannya. Nak kena ambil kira juga aspek keselamatan. Kemudian yang keduanya, bahan-bahan tu tadi tu. Binaan-binaan yang dirobohkan itu tadi tu, maksudnya nak dibuang ke mana? Maksudnya kena engage dengan pihak berkuasa, tempatan contohnya dengan pihak BKJ pejabat tanah untuk dibuang. Maksudnya batu-batu, mungkin tiang-tiang, kayu-kayu, papan-papan itu tadi tu. Nak di mana nak dibuang. Itu perkara yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga yang saya nak sebut yang jadi isu kontroversi ni, isu RM600,000 tu. Isu RM600,000 ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat tanah daerah Hulu Langat hasil daripada perbincangan dengan agensi-agensi. Contohnya dengan JKR, dengan JPS, dengan TNB ataupun agensi-agensi lain. Itulah kos sebenarnya yang dimohon oleh pejabat tanah daerah dan juga agensi-agensi untuk melakukan operasi perobohan
600,000 tu bukan datang daripada saya. Sebab saya bila ditanya oleh wartawan, sebab wartawan tu dia kata kami dapat maklumat YB, betulkah kos untuk meroboh, kos perobohan untuk operasi itu memerlukan dana sehingga RM600,000? Betul lah saya kata, sebab itu maklumat yang saya dapat daripada Pejabat Tanah Daerah Hululangan. Benda tu pun dibawa dalam mesyuarat dan paper pun telah diangkat kepada MTES. Bukan 600,000 tu datang. 600,000 ini memang itu yang dipohon oleh agensi-agensi yang ada di pelbagai daerah untuk melakukan operasi perubahan. Jadi yang ada yang kata saya pula yang nak dapat 600,000 ni masuk dalam poket saya, kontraktor saya, itu tak benar semua tu, tak benar maksudnya. Ini maklumat kita di peringkat kerajaan madani, kerajaan perpaduan ni, itu maklumat yang kita dapat, itu yang kita sampaikan kepada warga dan juga masyarakat. Kita tak ada nak angki-pengki, kita tak ada nak tipu. Isu Rohingya ni memang dah lama sebenarnya. Kita adukan kepada pihak berkuasa untuk diambil tindakan. Cuma dalam isu Rohingya ni pun kita pun tahulah, Rohingya ni lah satu etnik yang duduknya bawah PBB, duduknya bawah UNSCR. Mereka ni dilindungi kan. Bukan Malaysia saja yang terkesan soal berkaitan dengan etnik Rohingya ni, tapi banyak negara lagi. Maksudnya kalau kita nak menyelesaikan isu berkaitan dengan Rohingya ni, dia bukan setakat di peringkat negara kita, tetapi memerlukan komitmen seluruh negara lah, maksudnya di peringkat dunia untuk melihat soal berkaitan dengan etnik Rohingya ni. Dan bila kita nak bercakap soal berkaitan dengan etnik Rohingya ni, ialah kita kena melihat daripada segi aspek kemanusiaannya. Yalah, saya akui mungkin ada lah segelintir yang buat kerja tak elok, yang melakukan jenayah dan sebagainya, tetapi kita tak boleh lah nak claim keseluruhan, maksudnya etnik Rohingya tu sebagaimana yang dilakukan oleh segelintir di kalangan mereka yang melakukan mungkin aktiviti-aktiviti yang tidak baik ataupun yang tidak sihat. Mungkin itulah yang saya boleh komen berdasarkan kepada pengetahuan dan maklumat yang saya perolehi. Baik, terbaik. Kerajaan Madani ini sebenarnya juga berperi kemanusiaan. Ya, betul, Baby? Ya. Terima kasih, Baby. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kepala otak dia nak robohkan bangunan Rohingya tu 600,000. 100,000 buat, 500,000 masuk poket ke macam mana? Ingat rakyat Malaysia bodoh ke macam zaman dulu? Percaya Ken tu ada undertaker. Yang peliknya, bila Ken macam ni, PBT tak ada kuasa. Hanya owner je ada kuasa. Tapi bila kes yang tanah kena ceroboh tu, owner pula tak ada kuasa. Hanya PBT yang ada kuasa. Tu aku cakap, ingat rakyat Malaysia ni bodoh ke? Macam zaman dulu, percaya kalau guna pesa kontok tu, mak bapak akan mati awal. Dah tak payah pening-pening. Biar rakyat Malaysia yang buat kerja. Biar kami yang robohkan. Kami sanggup ambil cuti. Dey, macam mana dah? Sekarang boleh roboh. Semalam cakap mau 600,000, sekarang boleh roboh. Malaysia ni sekarang Cap. Semua benda kena viral tau, Cap. Kalau tak viral, benda tu takkan jadi, Mia. Bangunan tu tak viral, sampai sekarang tak menjadi satu isu. Lepas dah viral, baru dah jadi isu. Dua hari lepas viral, semalam cakap 600,000, hari ni sudah roboh. Sudah start roboh. Betul aja? Betul. So tengok, so negara ni lepas ni, kedaulatan undang-undang negara kita ada dalam viral. Betul aja? Tak payah pergi mahkamah, you tak payah pergi mana-mana. You kasih viral saja, semua barang boleh ikut dia main belakang. Betul aja? Betul. Power of viral kepala water viral. Sampai lorang nak picture pun kena pakai apa? Kena viral dulu. Jadi isu dulu. Sekarang RM600,000 sudah jadi satu isu. Sekarang boleh pergi roboh. Sekarang tuan rumah boleh roboh sendiri. Betul aja? Apa punya kepala otak punya sistem lah ni? Memalukan. Kepala otak. Kita hari ni kita bagi satu jawatan baharu untuk kita punya Pakcik Pudin. Menteri Rohingya. Lepas ni kita tak payah cakap Menteri Dalam Negeri, tak payah. Dia bukan duduk dalam negeri dah sekarang. Dia pergi backup ini Rohingya. Pakcik Pudin, kau pergi tengok dulu negara-negara jiran tak nak ambil ini Rohingya. Kau tak tahu ke sejarah Rohingya ni? Myanmar pun tak nak iktiraf kewarganegaraan. Sebab diberikan betis nak paha. Ini macam mana tau? Ibarat macam mana tau? Walaupun ada desakan, kami akan backup Rohingya. Patutlah, brother. Patutlah kat Malaysia PBT ni acah-acah ambil tindakan. Especially kat Selayang, dekat belakang itu Kota Raya semua. Acah-acah sajalah. Memang you orang backup ini Rohingya lah. Yang membawa banyak wabak-wabak penyakit, masalah sosial kat Malaysia. Kau nak, orang cakap, bodek dia orang. Apa kepentingan kau ni, si Pudin? Kau cakap diplomati, apa punya diplomati? Tak payahlah. Ini ibarat peribahasa, kera di hutan disusukan. Anak kat rumah lantak pi lah. Apa punya orang? Jaga rakyat Malaysia dulu. Tu kita cakap. Lepas ni Abang Pudin, bukan abang lah, Pakcik Pudin ni, kita bagi jawatan baru, Menteri untuk Rohingya. You jaga Rohingya sajalah.
Tak apalah, you nak tunjuk you punya kekebalan. Kerajaan ini yang kerajaannya kononnya dahsyat. Apa pun tak tahu buat. Nak jaga warga asing, pendatang asing saja. Kat Malaysia, rakyat tengah sengsara, kau tak kisah pun. Senang-senang dia orang dapat maikat, itu pun kau nak nafikan. Belalah kau, brother. Tak apa, next election, saya ingat kau nak bertanding kat Kulim kan? Good luck, brother. Kita akan jumpa kat Kulim. Teknik Rohingya Muslim tak anaya. Dia bukan masalah tak anaya. Selama dia duduk dekat Malaysia ni pun, kita okey je. Tapi kalau sampai tahap nak minta sama setaram dengan rakyat Malaysia, itu dah nama dah tak hormati Tuan Rumah. Jadi kalau kita tengok petition yang rakyat Malaysia dah sign pun semalam daripada 300,000 dah naik ke 400,000 lebih. Jadi jangan kata rakyat Malaysia ni tak kasihan doang. Dah kasihan dah. Tapi kalau dah sampai tahap macam ni, apa yang kita lihat selama ni dia buat, kita pun dah tahu lah. Dah semua dah naik lemak. Betul-betul lah maci. Rohingya ni jadi satu masalah. Lazimnya dekat Malaysia ni, rakyat Malaysia ni tak ada masalah. Sebab kita ni baik. Daripada banyak-banyak negara yang tolak Rohingya ni, Malaysia yang terima. Majoritinya orang Melayu yang terima. Bila orang lain semua kata tak payah, Melayu kata tak apa, kita bagi Rohingya ni masuk. Tapi hari ni rata-rata orang Melayu pun terasa. Sebab apa? Bukan sebab apa pun. Orang Rohingya ni, kamu kena faham, rakyat Malaysia, walaupun India, Cina, Melayu ni dia berbeza dari segi agama dan kaum, kita ada beberapa ciri-ciri yang menjadikan kita ni Malaysia. Yang paling penting, kebersihan. Yang kedua, kita ikut peraturan, kita ikut undang-undang, sangat sistematik. Kita ada kita punya gaya hidup kita sendiri. Jadi korang cuba ikut acuan Malaysia ni kalau nak hidup dalam Malaysia. Dan tak ada, kita tak ada minta kawasan ni jadi kawasan untuk orang ni dan kawasan ni untuk orang tu, tak boleh. Benda tu tak wujud. Jadi kamu tak boleh tukar kawasan tertentu. Selayang ni nak jadi selayang ni satu tempat, macam tu tak boleh. Dia takkan jadi macam tu. Walaupun dekat Malaysia ni ada Little India dan Chinatown. Chinatown tu dan Little India tu cuma nama saja. Dalam tu tetap ada orang Melayu, tetap ada orang Cina, tetap ada masyarakat Malaysia. Aneh, apa khabar Aneh? Ada baik? Satu soalan yang betul-betul baik lah Aneh tanya sama saya. Siapa berani nak halau dia orang? Ini Rohingya punya orang. Saya tanya satu barang Aneh. Saya tengok Aneh ada anak. Ada anak kecil. Ada family yang happy lah. Aneh bayangkan satu barang. Kalau keluarga yang bahaya diracuni oleh orang-orang etnik Rohingya ni. Dia orang pengotor ni. Banyak kotor. Berak sana-sini. Sana. Lagi mau cari hal sama orang. Kacau orang tempat orang meniaga. Serupa demi negara bapak dia punya. Saya tanya Aneh serius punya Aneh. Aneh jawablah dengan jujur lah. Saya percaya satu barang saja Aneh. Di Malaysia ini Melayu, Cina, India, Kadazan semua yang warga negara, satu hari kalau orang ada buat hal sama orang Malaysia, saya yakin, saya betul yakin 100%. Saya yakin lah, saya boleh bertaruh dengan kepala saya sendiri. Ini bangsa-bangsa Malaysia akan keluar ramai-ramai untuk menghalau ini bangsa Rohingya. You percaya tak ni saya cakap ini macam ni? You percaya tak? Sebab saya kawan-kawan India, saya kawan semua orang. Dia orang sendiri pun cakap. Satu hari bro, kita tak boleh tahan tengok mau tunggu ini kerajaan Ini saya kawan India tau cakap tau. Kita lepak kedai minum kita borak-borak. Kita lah satu Malaysia punya orang lah mesti keluar punya. Aneh setuju tak saya cakap ini ni? Kalau Aneh cakap tak boleh, saya tak setuju. Aneh tak ada semangat orang Malaysia lah ni. Semangat orang Malaysia lain ni. Ini Rohingya semua, dia mau tunggu, dia belum tengok lagi kita semangat orang Malaysia macam mana. Satu kali dia tengok, saya berani cakap, dia orang sendiri akan balik negara dia orang punya. You setuju tak apa saya cakap ni? Kita orang Malaysia ni kalau orang lain usik Cina, janji orang Malaysia, kita Malaysia boleh keluar hantam. Tengok media sosial sudah cukup. India kena macam mana? Tengok satu Malaysia punya orang hantam itu orang macam mana. Kalau Aneh ada semangat Malaysia, Aneh jangan cakap ini macam ni. Ini bumi kita ni. Kita mesti pertahankan. Rohingya ni kalau kita halau keluar esok boleh tak? Ramai rakyat Malaysia sekarang tengah marah. Ada yang tanda tangan petisyen, ada yang desak kerajaan bertindak lebih tegas. Malah beberapa kontroversi yang tular termasuk dakwaan berkaitan selayang. Dia nak selayang weh.
Kemarahan rakyat semakin memuncak. Tapi persoalan dia, kalau kerajaan Malaysia betul-betul nak hantar semua Rohingya ni keluar esok, adakah Malaysia sebenarnya melanggar undang-undang antarabangsa? Jawapannya mungkin mengejutkan anda. Sebenarnya, Malaysia bukan penanda tangan Konvensyen Pelarian PBB 1951. Maksudnya apa? Malaysia tidak mempunyai kewajipan undang-undang yang sama seperti sesetengah negara lain untuk menerima pelarian atau memberikan mereka status pelarian secara rasmi. Jadi dari sudut undang-undang Malaysia, kerajaan mempunyai kuasa untuk mengawal sempadan negara, menahan pendatang tanpa izin dan mengusir warga asing yang tidak mempunyai dokumen sah. Namun, cerita ini tidak semudah itu. Walaupun Malaysia tidak menandatangani konvensyen tersebut, terdapat satu prinsip antarabangsa yang dipanggil non-refoulement. Prinsip ini menyatakan bahawa seseorang tidak sepatutnya dihantar pulang ke tempat di mana nyawa atau keselamatan mereka mungkin terancam. Dan di sinilah perdebatan bermula. Jika Malaysia menghantar Rohingya pulang ke Myanmar secara paksa, negara mungkin tidak melanggar Konvensyen Pelarian 1951 kerana kita bukan penandatangan. Tetapi tindakan itu berkemungkinan menerima kritikan daripada Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNHCR dan pelbagai organisasi hak asasi manusia. Jadi pada pendapat anda, patutkah Malaysia menghalau Rohingya ni keluar jika majoriti rakyat mahukannya? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Follow intraday.my untuk lebih banyak isu semasa, ekonomi dan geopolitik. Jumpa next video.